Ramai penerima bantuan menunggu bayaran hari ini, namun benarkah STR Fasa 3 2026 disalurkan pada 12 Ogos ini? Inilah penjelasan sebenar. Pada hari ini, 12 Ogos 2026, disahkan tiada bayaran sumbangan tunai rahmah Fasa 3 dilakukan. Kekeliruan ini timbul kerana ramai pihak tersalah anggap bahawa bayaran Fasa 3 akan disalurkan hari ini berikutan maklumat daripada video-video lama berkaitan STR Fasa 3 tahun 2025 yang mana bayaran pada tahun tersebut dibuat pada tarikh yang sama iaitu 12 Ogos. Maklumat tersebut adalah untuk tahun 2025 dan bukan mencerminkan status pembayaran bagi tahun 2026. Setakat ini, belum ada sebarang memo atau pengumuman rasmi mengenai tarikh sebenar pembayaran STR Fasa 3 2026. Jangkaan awal menganggarkan pembayaran mungkin dilakukan pada minggu hadapan atau sebelum Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Sebarang dakwaan daripada pihak lain bahawa bayaran telah pun diterima pada hari ini adalah tidak benar, kecuali bagi golongan yang tinggal di kawasan pedalaman seperti masyarakat orang asli yang sebelum ini telah menerima agihan tunai secara khusus merangkumi baki bayaran bagi Fasa 3 dan Fasa 4 disebabkan lokasi mereka yang terpencil. Kadar bayaran bagi kategori isi rumah berpendapatan 2,500 dan ke bawah adalah seperti berikut. Tiada tanggungan RM200, 1 hingga 2 tanggungan RM300, 3 hingga 4 tanggungan RM450 dan 5 atau lebih tanggungan RM600. Bagi kategori isi rumah berpendapatan di antara RM2,500 hingga RM5,000, tiada tanggungan. Tiada bayaran tambahan kerana jumlah keseluruhan bagi kategori ini telah pun dituntaskan sepenuhnya semasa Fasa 1 dan Fasa 2. 1 hingga 2 tanggungan RM150, 3 hingga 4 tanggungan RM200, 5 atau lebih tanggungan RM250. Bagi warga emas tanpa pasangan, bayaran adalah sebanyak RM150. Manakala bagi golongan bujang berusia 21 hingga 59 tahun, tiada bayaran STR kerana kumpulan ini menerima bantuan dalam bentuk sumbangan asas rahmah ataupun sara bulanan sebagai gantinya. Status kelulusan STR boleh disemak melalui portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan log masuk ke akaun STR masing-masing. Bagi pemohon yang menghantar rayuan, permohonan baharu atau kemas kini sebelum 15 Jun 2026, keputusan kelulusan masih belum diketahui buat masa ini. Seperti biasa, keputusan kelulusan lazimnya diumumkan pada hari pembayaran atau seawal-awalnya 1 hingga 2 hari sebelum tarikh pembayaran dilakukan. Itulah penjelasan terkini mengenai status bayaran STR Fasa 3 2026 serta kadar bayaran penuh mengikut kategori. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk terus dikemas kini dengan sebarang perkembangan lanjut mengenai tarikh pembayaran rasmi. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.